Tidak saya nafikan bahawa keterlibatan masyarakat orang asli atau orang asal tu ada dalam kita punya SAR pencarian tu. Sebenarnya pelibatan tu dari awal lagi. Dalam pasukan Storm kami sendiri ada punya orang asli. Dalam pasukan PGA yang terlibat dalam pencarian itu pun juga ada orang asli. Dan orang asli tu yang mahir juga pasal situ. Masyarakat tak diberitahu lah yang dalam tu ada orang asli, ada apa semua, tapi dalam pasukan tu sendiri dah memang orang asli. Cuma selepas beberapa hari kita melakukan pencarian tu, adalah pegawai khas daripada pejabat menteri besar menawarkan sekiranya kita memerlukan bantuan daripada orang asli setempat, dan kami tak ada halangan. Jadi kalau mereka nak menawarkan bantuan untuk sama-sama membantu usaha pencarian, jadi kami bersetujulah, tak ada halangan pun. Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya, kerana kita dah ada pun pasukan pembuat sukarela orang asli. Kita di Ulu Geruntum tu kita dah tubuh kan, ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.